Nak tahu rasa dia macam mana? Rasa macam mak-mak kita masak dekat rumah waktu kecil kan. Jenis nasi goreng yang memang simple. Mak ni kan, kalau dia masak apa benda kan. Kebiasaannya saya memang skip breakfast setiap hari. Kecuali bila outstation dan juga ada assignment. Sekarang ni dekat Sungai Petani, kita nak cari tempat yang rare sikit. So cari tadi. Oh, keluar yang ini. Nama dia Easy Delight Kopitiam. Buka 7.30 pagi. So ngam-ngam timing tu, kita dah sampai sini. Ini tips bila anda masuk kedai-kedai yang anda mungkin first time pergi, tak biasa masuk kan. Makan apa yang sedap? Tanya dekat pekerja dia. Kebiasaannya dia orang tahu signature makanan ataupun menu-menu yang laris yang banyak dibuat, banyak dijual kan. Jadi ini yang dibagi kami. Kita nak try satu-satulah. Kita try dia punya nasi lemak rendang. Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya killer dia tu dekat sambal lah. Ni ada rasa pedas, ada rasa manis, dan kalau presentation macam ni kena pakai ikan bilis yang kita tengok. Saya tahu lah, saya suka masak kan. Ni bukan ikan bilis murah. Ni ikan bilis yang kuat premium jugalah. Lagi satu tip nombor 2, bila kita nak tahu kedai tu sedap tak sedap, kita boleh nampak otai-otai, orang tua masuk, budak-budak kecil ada. Jadi generasi ke generasi biasanya orang tua ni dia memilih sikit makan kan. So kalau untuk budak-budak, ni menu dia. Semalam kita orang dah makan banyak sangat pedas. So ini menu yang dia kata khas untuk budak-budak lah. Budak yang sebab dia tak pedas kan. Nasi goreng telur ke apa nama dia. Tapi dengan portion macam ni, dengan sambal dia bagi side macam ni kan, orang tua pun boleh makan lah. Nak tahu rasa dia macam mana? Rasa macam mak-mak kita masak dekat rumah waktu kecil kan. Jenis nasi goreng yang memang simple. Mak ni kan, kalau dia masak apa benda kan, tu mesti sedap. Selain daripada menu-menu dekat utara, sebenarnya walaupun kita jauh, kita ada menu Johor. Ada kacang campur dengan roti. Ini kalau orang Johor datang sampai utara rindu, boleh order yang ni. Lepas tu ada minuman ni, kopi C dan juga Nescafe lah. Saya sebenarnya yang saya biasa makan waktu pagi ialah telur. Saya biasa makan telur 3 suku kan. Tapi yang ni omelette. Oh, full lama kan. Jarang sebenarnya ada restoran yang di luar hotel. Biasa hotel je ada omelette-omelette macam ni. Bismillah. So kedai ni dia buka daripada 7.30 pagi sampai 2.30 petang. Mainly inilah menu-menu dia. Dia tutup hari Selasa. So kalau anda dekat highway ke apa, tiba-tiba nak singgah masuk ataupun anda sekitar wilayah utara ni, boleh datang singgah ni. Honestly recommended.